Nenek nak cek Mami. Bulu Mami pun naik tegak. Sekejap. Nenek nak cek sayang. Kenapa sayang? Okay. Sayang, Nenek lapikkan kain ni sayang dengan tawar Mami tu. Tengok. Jadi macam hari tu balik. Tak kena? Okay. Tidur sayang. Sebab Mami nak duduk tu sakit rasanya sebab drip tu kot. Mami, pergi doktor kena drip. Peha tu dua-dua belah. Tu yang dia trauma kot. Tak pun sakit. Doktor injek sini. Atas buntut ni. Injek atas buntut macam biasalah. Macam kalau kita kena InsyaAllah besok-besok sembuh. Kalau kita Adalah Mami kencing sikit. Duduk Mami. Okay. Kan lembut sikit kan? Muka tu. Dia memang ada bunyi yang tu ada. Mengerang. Ekor tu macam tu lah dia. Pak. Sengal tu. Kat punggung atuk kata cucuk 2 punggung. Sengal. Harap-harap besok okey lain Mami ya.